Kalau 820 RR, target price adalah di bawah, boleh cakap di bawah 4. Alright guys, DK sekarang berada di Sin Lien Huat Trading, salah satu smart shop yang akan pelancaran smart shop di Taiping. Kedai ini berdepan dengan Kem Askar Kamunting. Alright. So, jom kita pergi tengok kedai dia. Jom, let's go. Go inside, jom, let's go. Ikut DK, jom, ikut DK. Okay, ni kedai dia. Kita masuk nak tengok kedai dia. Ni dia. Inilah keadaan kedai smart shop di sini. Okay. Ada tingkat atas juga, ada tingkat atas. So, ini keadaan dia. Alright. DK sekarang bersama dengan Aming. Dia ni lah bos yang di kedai ni, Sin Lien Huat. Sin Lien Huat Smart Shop yang berada di depan Kem Askar Kamunting. Berdepan dengan Kem Askar, apa nampak satu smart shop Enforce. Memang dia lah. So, hari ni adalah grand opening. So, kita tanya sikit, interview sikit bos lah. Bos akan sentiasa ada di sini ya? Ya, saya sentiasa ada sini. Jangan risau. Ada sini lah. So, sini 100% jual motor-motosikal Enforce saja lah. Besar, kecil, semua ada. Jangan risau. Loan semua senang-senang lah, tak ada masalah. Senang-senang. Tak lulus pun adjust sampai lulus. So, bos ada berapa ramai orang pekerja sini? Sini lebih kurang ada 10 orang. 10 orang lah. Campur foreman, campur sales. So, kalau beli sini jangan risau. Kami macam after sales semua ada. Okay. So, bos ni panggil Aming lah. Kalau nampak dia, Aming. Very friendly guy. Memang dia tak ada apa kata belagak-belagak. Dulu sekolah mana Aming Sekolah Hualien. Hualien. Dulu sekolah Hualien. Sekolah Hualien ni sekolah Chinese yang paling elit lah. Taiping lah. Pandai-pandai lah. Budak-pandai. Tak ada. Okay bos, congrats. Tahniah. Thank you. Okay, sekarang ni DK bersama dengan Encik Azri. Hari ni adalah hari yang kata best of the best lah, sebab Taiping dah ada best shop, smart shop lah, Enforce Smart Shop. So Encik Azri boleh komen sikit macam mana set up dia, keadaan dia, okey atau tak okey ke? Okey, terlebih dulu terima kasih kepada Tuan DK datang pada hari ini daripada media. Sebenarnya best Enforce Smart Shop ni adalah yang pertama di negeri Perak. First Pertama Enforce Smart Shop pertama di negeri Perak. Dan konsep ni kita memang galakkan untuk normal dealer untuk upgrade dia orang punya status lah. Okay. Sebagai sebelum ni conventional style, sekarang ni dah upgrade kepada more professional lah. Sebab tu kita nak upgrade daripada showroom, spare part supply dan juga after sales. So smart shop ni bermaksud semua kan? Kalau 4S. So yang ni kira memang first sebab Taiping is first dan Perak also is first. Perak also first So yang itulah kita punya matlamat untuk upgrade kita punya dealers. Dan juga penduduk Taiping, Kemunting ni, area sini boleh datang melihat model-model baru, model-model yang kita pasarkan. Itulah. So bila tengok pun kedai pun cukup besar, cukup luas, nak display motor pun banyak. So memang okey lah, memang nampak best. Dan kedai ni berdepan dengan Kem Askar, so senang. Lalu je boleh nampak dah. Boleh akses yang senang lah, boleh datang untuk lihat motor dan sebagainya lah. Alright, dan ini juga kita ada bagi test untuk Bosch SR450 dan lain-lain model yang terbaru untuk public lah. Kalau sebelum ni kita bagi kat minat. So kita bagikan orang awam, public untuk test. Siapa-siapa yang datang hari ni memang untung lah. Memang dapat. Okey, terima kasih Encik Azri. Selamat datang dan selamat menghadiri majlis beresmian besar Sin Lien Huat Trading Center Berhad. Untuk tidak membuangkan masa, majlis menjemput Chief Sales Officer yang berusaha Encik Tan Yuen Ming ke atas pentas untuk memberi ucapan beliau. Silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Tan Yuen Cheng, pengarah urusan dan pengasas Sin Lien Huat Trading Sdn Bhd.
Yang Berusaha Encik Tan Lai Kok, Ketua Pegawai Eksekutif Sing Lepat Trading Sdn Bhd. Yang Berusaha Puan Tia Bibi, Ketua Pegawai Operasi Sing Lepat Trading Sdn Bhd. Yang Berusaha Cik Tan Chia Chi, Ketua Pegawai Pentadbiran Sing Lepat Trading Sdn Bhd. Yang Berusaha Encik Asri Ahmad, Ketua Pegawai Operasi Enforce Bike Holding Sdn Bhd. Yang Berusaha Miss Wun Hui Lee, Pengurus Jualan Enforce Bike Holding Sdn Bhd. Rakan Niaga Syarikat Enforce Bike Holding Sdn Bhd. Para Dira Enforce, rakan media, ahli kelab motosikal dan para hadirin yang dihormati sekalian. Hari ini merupakan satu detik yang cukup bermakna buat kami di Sing Lepat Trading Sdn Bhd. Apabila secara rasmian kedai motosikal ini dilancar sebagai Enforce Bike Holding, Enforce Smart Shop pertama di negeri Perak. Sebenarnya kalau nak diikutkan, nama besar Sing Lepat Motor ini yang kita nampak hari ini datang daripada satu perjalanan yang sangat panjang. Kisah kami bermula pada tahun 1983, lebih 40 tahun. Waktu itu ayah saya mulakan semuanya di Bukit Merah saja. Sikit demi sikit, atas berkat kerja keras dan sokongan orang kampung, pada tahun 1994 kami buat keputusan untuk berpindah ke Kamunting. Inilah tempat kami bertahan dan terus berniaga sehingga ke hari ini. Pada tahun 2020 kami berjaya buka kedai yang lebih besar, dan hari ini tahun 2026 kami rasa sangat bangga dan bersyukur atas perasmian Enforce Smart Shop ini. Dari dulu sampai sekarang, rahsia ayah saya cuma satu saja: sentiasa jujur, rendah diri dan hargai setiap pelanggan yang datang. Nilai itulah yang kami pegang sampai sekarang. Saya ingin ambil keperluan ini untuk mengucapkan ayah saya Happy Father's Day. Semoga ayah saya sentiasa sihat dan bahagia. Majlis perasmian ini lebih istimewa kerana kita turut menyaksikan model terbaru dari Enforce, itu SYM Husky 200 yang baru saja dilancar bersempena Enforce Motor Experience 2026 di Malaysia Bike Show MAX Sedang. Model ini sudah tersedia di pasaran. Bila mereka yang minat, abang-abang siapa yang minat, boleh cari sales kami untuk booking model SYM Husky 200. Selain itu, para pengunjung hari ini juga berpeluang memenangi cabutan petua. Yadiah 20 AS20 adalah layak menerima satu tiket cabutan petua untuk setiap pembelian AM20. Tidak lupa juga seksi test ride dengan model-model terpilih. Semua ini adalah untuk menyambut pembukaan Enforce Smart Shop yang baru ini. Akhirnya kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir memeriahkan majlis, juga kepada pihak Enforce Bike Holding Sdn Bhd. Dengan semangat dan kerjasama yang era, saya percaya Sing Lepat Trading akan terus maju dan memberi perkhidmatan terbaik kepada anda semua. Sekian, terima kasih. Operating Officer yang berusaha Encik Asri Ahmad ke atas pentas untuk memberikan ucapan beliau. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis Yang Berusaha Mr. Tan Yuen Chen, Director Sing Lepat Trading Sdn Bhd, Mr. Tan Lai Kok, Chief Executive Officer Sing Lepat Trading Sdn Bhd, Madam T. Bibi,
Chief Operating Officer Sdn Bhd Trading Sdn Bhd, Mr. Tan Yuan Meng, Chief Sales Officer Sdn Bhd Trading Sdn Bhd, yang berusaha sahabat saya Miss Hun, Sales Manager of Enforce Dealers, rakan-rakan media, Enforce Business Partner from Credit Company, bikers dari Enforce Experience Club. Apa khabar semua? Para tetamu jemputan, seterusnya hadirin yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Very good morning. Tajahau. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan ke majlis perasmian ataupun pembukaan rasmi Enforce Premium Outlet terbaru, iaitu Enforce Smart Shop Sdn Bhd Trading Sdn Bhd. Bagi Pak Enforce, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan penghargaan kepada pihak pengurusan serta seluruh warga kerja Sdn Bhd Trading Sdn Bhd kerana telah berjaya dilantik sebagai Enforce Smart Shop pertama di negeri Perak. Sila beri tepukan kepada mereka. Seperti mana yang telah kita dengar tadi, Mr. Tan telah memberitahu bisnes motorsikal ini adalah daripada ayah beliau, dan beliau adalah second generation untuk meneruskan bisnes motorsikal ini. Dan apa yang saya faham dan saya tahu, Mr. Tan dan keluarganya adalah sangat-sangat komited dan sangat-sangat bersemangat untuk meneruskan generasi ataupun perniagaan motosikal ataupun keluarga mereka. Pengiktiraf sebagai Enforce Smart Shop ini adalah merupakan hasil daripada hubungan kerjasama yang kukuh, komitmen yang berterusan serta keyakinan yang telah ditunjukkan oleh pihak syarikat terhadap Enforce Bike Sdn Bhd. Sesungguhnya kejayaan yang kita raikan hari ini adalah hasil dari usaha bersama yang dibina berasaskan kepercayaan, sokongan dan kesungguhan untuk memberikan yang terbaik kepada semua pelanggan motosikal di Malaysia. Hadirin yang dihormati sekalian, penubuhan Enforce Smart Shop merupakan sebahagian daripada plan transformasi rangkaian pengedar Enforce di seluruh negara. Objektif utama kami adalah untuk meningkatkan taraf dealer Enforce yang konvensional kepada pusat jualan dan perkhidmatan yang lebih profesional dan juga moden dan juga cekap. Kami mahu pelanggan yang melangkah masuk ke premis Enforce Smart Shop ini bukan sahaja melihat motosikal yang dipamerkan, tetapi menikmati pengalaman pembelian dan perkhidmatan yang lebih cekap, lengkap, selesa dan meyakinkan. Melalui konsep Enforce Smart Shop ini, pelanggan akan menikmati kemudahan seperti ruang pameran yang lebih moden, akses kepada maklumat produk yang lebih teratur, sistem pembakalan alat ganti yang lebih cekap, serta perkhidmatan selepas jualan yang lebih sistematik dan berkualiti. Lebih penting, Enforce Smart Shop berfungsi sebagai one-stop center yang mampu memenuhi pelbagai keperluan pengguna motosikal Enforce, daripada urusan pembelian, khidmat nasihat produk, penyelenggaraan, pembaikan sehinggalah kepada pembekalan alat ganti tulis. Kami percaya bahawa pengalaman pelanggan yang baik tidak berakhir selepas motosikal diserahkan kepada pemilik, tetapi ianya berterusan sepanjang tempoh penggunaan motosikal tersebut. Oleh sebab itu, aspek perkhidmatan selepas jualan sentiasa menjadi salah satu keutamaan Enforce. Jika tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk memiliki atau membeli model-model tersebut, bolehlah buat tempahan segera di Enforce Sdn Bhd pada hari ini, dan jangan ketinggalan. Dan juga hari ini ada cabutan botol untuk anda semua. Namun begitu, falsafah Enforce sudah sejelas. Kami percaya bahawa teknologi dan inovasi tidak seharusnya menjadi sesuatu yang hanya mampu dimiliki oleh segelintir pihak.
Oleh itu, selain menawarkan motosikal yang dilengkapi dengan spek, features dan lain-lain yang moden, kami sentiasa berusaha memastikan harga jualan yang ditawarkan kekal kompetitif, berbaloi dan mampu milik untuk rakyat Malaysia. Dan info terbaru adalah tentang ZX Motor. Ramai nak tahu pasal ZX Motor, betul tak betul? So, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk para media, ZX Motor akan, model-model daripada ZX Motor akan dilancarkan pada 13 September 2026 di Kuala Lumpur. So, pada para media dan juga kepada dealers yang ingin melihat motosikal itu secara dekat, bolehlah datang ke kita punya pelancaran pada 13 September 2026. Di hari tersebut kita akan melancarkan 3 model, iaitu 820RR, 500RR dan juga 500F. Okey, yang inilah motosikal ataupun model yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia. Dan apa yang saya janjikan sebentar tadi, harga adalah mampu milik dan berbaloi. Kalau 820RR, target price adalah di bawah, boleh cakap di bawah RM40,000. Dan juga 500RR dan juga 500F di bawah RM30,000. So, ini adalah satu usaha ataupun inisiatif daripada MFOS untuk memastikan bahawa rakyat Malaysia mampu memiliki motosikal yang sebelum ini dimiliki oleh golongan-golongan elit dan sekarang boleh mampu dimiliki oleh rakyat Malaysia. Komitmen ini telah menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan MFOS sejak beberapa tahun kebelakang ini, dan kami mahu lebih ramai rakyat Malaysia berpeluang memiliki motosikal yang berkualiti tinggi, berteknologi tinggi serta mempunyai nilai yang terbaik pada harga yang munasabah. Hadirin yang dihormati sekalian, kejayaan MFOS hari ini tidak mungkin dapat dicapai tanpa sokongan padu daripada rangkaian pengedar, rakan-rakan bisnes daripada kredit company dan juga daripada para media dan seterusnya kepada rakyat Malaysia. Ini adalah kami yang sentiasa menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memperkukuhkan jenama MFOS serta memberi perkhidmatan terbaik kepada pihak pelanggan. Pelantikan sebagai MFOS Smart Shop hari ini mencerminkan keyakinan kami terhadap kemampuan dan kesungguhan pihak Sin Huat Trading Sdn Bhd untuk terus berkembang bersama MFOS dalam membawa industri motosikal tempatan ke tahap yang lebih tinggi. Saya yakin dengan pelanggan yang dimiliki, tenaga kerja yang dedikasi serta kemurahan Smart Shop yang lebih moden, Sin Huat Motor Trading akan menjadi antara pusat rujukan utama bagi pelanggan di kawasan ini dan seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan industri motosikal negara. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak pengurusan serta warga kerja Sin Huat Trading Sdn Bhd atas pencapaian yang membanggakan. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang telah diberikan kepada MFOS selama ini. Semoga kerjasama yang terjalin akan terus diperkukuhkan dan membawa kejayaan yang lebih besar pada masa depan. MFOS moving forward, today, tomorrow, forever. Sekian, terima kasih. Thank you very much. Sensei Jaja. Henga, honga, wala. Are we ready? Alright, everybody hold the cloth. When I count for 3, 2, 1, sama-sama kita akan buka kain ya, mendedahkan kain. Ready? 3, 2, 1. Okay, ladies and gentlemen, ribbon cutting, opening of this ceremony brought to you by Sin Huat Trading Sdn Bhd with MFOS Smart Shop. On my count, on 3, 2, 1.
Okay guys, sampai di sini saja hari ini. Tahniah kepada Sin Leng Huat Trading Sdn Bhd sebab berjaya membuat pelancaran yang agak-agak istimewa dan terbaik pada rakyat jelata Taiping. Dan dengan itu, DK mengucapkan tahniah dan see you again di hari yang lain, di waktu yang lain, tapi di channel yang sama, DK BT Motor. Bye-bye.